Assalamualaikum. Apa yang kita boleh bagi atas sumbangan skamer-skamer ni, yang menipu-nipu dalam talian ni. Tuan-tuan, cuma ikhlas ke, yang ikhlasnya kerajaan Malaysia telah mewacarkan penjaga hukuman negara kan, bawa komunikasi itu atas organisasi atas jenayah 334 kan. Selain daripada saya usulkan untuk proses penjualan ginjal secara sepadu, ikhlas dari tajaan korporat kampung ke macam mana. Jual ginjal skema-skema ni. Kita nak ada satu senarai rajab. Hadiah prestis. Hadiah untuk panglima terbilang skema ni. Macam mana kawan-kawan, dia perlu ada senarai nama panjang, sebut organisasi dia. Dia punya MO tu macam mana kawan-kawan polis. Itu sangat memerlukan kajian dan perhatian daripada pihak tuan-tuan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat atas sumbangan skamer-skamer ni tadi, kita boleh bagikan dia hadiah yang lumayan lah. Lumayan paling berkesan kepada negara, impak ekonomi dia kan. Itu macam mana yang guna pati ni, ke macam mana kawan-kawan. Balik kanan pusing, kanan jangan pusing. Hei, naik atas, naik ke sana, terus jangan patah balik. Cepat. Kau tunggu apa lagi tu? Apa hadiah daripada sumbangan skamer-skamer ni kepada negara? Hadiah yang berprestis, pengiktirafan sebagai skamer ni, warta skamer ni. Kan ada National Scam Center tu dah wujud kan. Hadiah dia, pengiktirafan dia, apa yang penting untuk skamer ni. Cara filosofi dia kan, metagogi dia, etiologi dia kan, yang terbaik ni, tanpa mengabaikan hak asasi manusia tu tadi. Kalau tidak dia buat pelik-pelik nanti. Dia cerita dia dengan bergeram tu kan. Ke macam mana?